aku dah sampai dah dekat Kelang untuk sign agreement. Tapi sekarang kan semuanya online lah. Semuanya online dah tak pakai dah. Yang orang kata apa ni? Untuk tiket-tiket kupon dah tak pakai dah. Dia terus online, beli je dekat KK. Okey, kita jumpa waktu sign agreement nanti. Cik Wan. Sorry, saya belakang ni je. Lepas tu siap makan tu boleh kan? Tak sempat sampai. Cuti ada ni. Semalam sampai pukul berapa? Semalam sampai Semalam pukul 12. Oh. Kita banyak berhenti. Berhenti dah bomba. Lepas tu ini 4 27/5 sebulan, 27/6 2 bulan, 27/7 3 bulan. Masuk 28 tu kira habis dia punya loan. Loan lain pula. Loan lain pula. Kalau nak submit kena submit baru pula. Itu je. Okey, selesai. Apa-apa nanti jual sebelum saya update pula dekat adik saja dengan Faizal. Okey, loan dah settle. Dah settle apa semua. Dah sign juga. Betul dah sign. Sebab pun betul ke dia takut nak down payment. Kata insya-Allah Puan, selagi ada nama company kita trust, sepatut resit nanti cik ambil kereta kita bagi resit yang down payment. InsyaAllah itu sajalah. Rasanya mungkin kena hantar kot. Tak apa Puan. Saya cuma untuk hantar tu kita orang closing hari Khamis. 1 dan 2 tu Kotak Kelantan cuti. Okey. Gaji mungkin 3 atau 4 termasuk. Andai tak lah maksudnya ke depan. Ke depan. Cuma nak minta Cik Sufian dengan Faizal. Okey je. Alhamdulillah. Jadi nanti Cik Wan tolong check je lah apa ni. Betul. Cuma tinted nak tanya. Gelap macam mana? Gelap berapa persen dia boleh bagi? Okey, contoh kita ambil contoh kereta tu. 3 cermin belakang boleh buat 100. Sebelah driver dengan penumpang tersenjil 70%. kalau JPJ 50. 50. Cermin depan 30. Tapi cuma lah macam aquarium. Betul lah. Selalunya customer saya 3 cermin belakang 100%, kiri kanan dia buat 80, depan 65. Depan berapa? 65. Cermin kanan 65. Boleh. Kecil boleh. Jadi dia tak gelap sangat. 65 okey lagi. Nak 50 boleh juga. Ya, okey. 65. Tak. Boleh lah 65. Kiri kanan depan Depan kiri kanan 80. 80. Belakang 100% lah. 100%. Okey, boleh. Jangan je biji. Okey, Cik Wan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ada balik. Okey. Dah saya tugas tadi saya punya RSM. Wan, kau ada Kelang kau masuk kawasan aku ni. Ada jarang-jarang bukan selalu ada. Eloklah drive balik. InsyaAllah. Okey dek. Terima kasih. Jumpa sama-sama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Nanti follow lah saya punya Facebook dan TikTok. Okey. Boleh dulu Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, selesai sudah kita punya sign agreement. Korang pun dah nampak. Nanti aku letak nombor untuk salesman tadi. Aku letak nombor untuk korang senang berurusan. Okey, nanti kita jumpa waktu ambil kereta baru nanti. Okey. Dah sampai ni bawah kemah ni. Kejap lagi lah saya naik. Naik turun dulu. Okey. Assalamualaikum.
Tak apa. Ni pun pinjam parking orang ni kejap ni. Tak apa boleh. Kan sebelah dia lagi. Yang ni kiri. Okey, sebelah depan. Reverse belakang. Ini secara manual, tapi kalau akak tukar dia kepada reverse, dia automatic dia akan keluar macam ni. Oh, dia akan bergerak sendiri lah. Ya. Tapi yang ni secara manual. Maksud saya, ni tak tukar dia ni kepada out reverse, automatic dia akan keluar bentuk macam ni. Okey. Yes. Okey, macam mana nak keluar balik kepada asal, akak touch balik. Dekat logo kamera tu. Okey. Okey, ada merah kan? Ada logo rumah kan? Kalau nak offkan semua, tekan lama. Touch lama. Okey, dia tu off. Kalau nak onkan balik, touch sekali. Bukan, tekan touch. Sekali je. Tekan touch home sekali. Apa tu? Home. Sekali je. Okey, bila keluar macam ni, akan nak shortcut kepada radio kan? Tekan music tu. Logo music, tepi home. Tepi home ada okey ni. Ada terus masuk. Jelas Ini bahagian tu. Itu double signal. ni Itu off aircon. Tekan je. Tekan atas kan tekan je. Tekan je, touch. Okey. Tekan. Dah? Okey dah, dia hilang dah. Mana? Cuba AC balik. Nampak? Dia on. Dia akan naik Naik tu AC. Nampak AC hilang. Ni kat sini Dekat meter tu. Oh, lampu ni. Bukan. Abang turun jari Saya nampak. Oh, ni AC ni. AC nak tu situ. Tu. Kalau akak off dah akan hilang. AC hilang. Okey, ni off. Okey, dia hilang tak aircon lah. On balik. Dia on. Okey, yang ini make sure sentiasa menyala. Yang ni yang kontrol sejuk panas ni. Ini yang ni rolling. Rolling. Dia main dalam kereta je. Mood. Yang ni sekarang dia kepala saja. Akak tekan mood yang kedua. Mood ni. Tekan. Ni kepala kaki. Lagi. Ni kaki saja. Okey. Lagi. Ini dia keluar wak. Lagi. Normal balik. Okey. Akak tolak ke atas. Tu. Ni. Control aircon. Yes. Tolak atas. Lagi. Lagi cepat. Contoh akak parking kereta tengah panah. Akak start engine, terus tekan maximum cool. MAX cool. Maximum, yes. Bagi sejuk. Kalau panas sangat lah. Kalau panas sangat, bagi sejuk 1 ke 2 minit. Bila dah rasa betul-betul sejuk, akak tekan balik ke gas. Tutup balik. Dekat back tu normal. Okey. Rear untuk cermin belakang, front untuk cermin depan. Kalau hujan lah. Habis pakai. Oh, ini untuk kalau walk ke depan lah. Yes. Okey. Jelas. Okey, yang ni pula. Tempat cas telefon. Buka ni. Ini apa iPhone ni? Untuk iPhone saja ke? iPhone boleh, Android pun boleh. Android make sure Android yang mahal lah. Okey. Yang harga 800 ke atas. Dia detect. Dia just letak je kan? Just letak sahaja, tapi make sure semua pintu rapat. Kalau pintu tak rapat, dia takkan detect. Sekarang ni dia tengah move off sebab saya tutup tadi. Macam mana nak tahu handphone kita boleh detect? Contoh, tengok tu ada button kecil tu. Nampak tak? Okey, Akak on tekan lama. 1, 2, 3 buka. Akak. Itu Okey. buka. Kalau nak tutup, Tekan tekan lama lagi. 1, 2, 3 dia akan off. Okey. Contoh ambil phone saya letak. Ni phone. Android dengan iPhone? iPhone. Ha? iPhone. Oh, iPhone. Dia akan hijau. masuk cas. Ada Tak bawa payah- phone tak? Bawa phone tak? Tak payah buka sarung, tak payah ni Ni Android. Cuba. Sebab ada setengah phone support, ada setengah phone tak support. Dia tak payah buka cover tu semua. Kalau dia berkelip, ada dua masalah. Sama ada cover tebal ataupun dia punya phone. Nak make sure buka balik. Buka dia punya cover. Cuba Cuba. Betul support. Tengok Android pun try lah. Cuba. Tak boleh tak? Ini kan. Betul-betul. Habis dah. Habis dah. Tak support. Tak sabar. Campak. Itu boleh beli. Balik kan? Tapi jangan risau bang. Boleh guna kabel.
1, 2, 3 tu boleh guna kabel. Okey, satu lagi saya Nak lupa. phone pula. Okey, satu lagi saya test. Dia kat buka home tu, touch home. Okey, sekarang ni dia ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Macam mana nak guna dia? Android Auto. Kalau guna Android, make sure kabel tu kabel yang mahal. Kalau macam iPhone, kalau kabel dia hilang ori kan, beli kabel McDodo. McDodo. Yang 30 lebih lah. Okey. Itu untuk apa tu? Untuk tengok maps. Kalau untuk dia punya slot dia duduk kat situ. Dia ada download apa-apa tak? Tak perlu. Dia punya slot nombor 1, USB nombor 1. Akak buka. Akak angkat. Tu USB nombor 1. USB nombor 2 untuk Phone biasa. phone biasa. Yang atas nombor 1 tu untuk Ada 2 apa 3? ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk guna je kabel. Kalau guna Android, automatic dia masuk. Dia punya maps boleh tengok. Macam home lah, setting, WhatsApp, apa semua boleh tengok. Jelas kan? Habis bahagian tu. Saya nak minta akak buat satu benda. Tapi akak berani tak? Apa tu? Saya nak ajak nak motorhome. Akak dudukkan selesa ni. Maksudnya duduk macam betulkan ni? Bentukkan seat dulu. Dekatkan seat tu dengan steering, dengan minyak. Ni, okey. Okey, pakai seat belt. Kalau tak nak pakai, letak kat belakang. Bagi klik sebab syarat auto hold dia kena pakai seat belt. Dia detect kan. Dia detect. Akak jangan nervous Saya ajar satu-satu. Okey. Pertama sekali tekan brake kaki. Brake. Sampai ke kaki tu. Sampai. Okey. Akak tolak ke bawah handbrake. Ni. Tolak ke bawah. Make sure dia hilang. Okey, dah hilang kan? Yang mana? Sekali lagi. Kita tarik Tarik. ke atas. Nampak? Okey. Okey, yang P tu. Okey, sekali lagi. So saya tekan bawah. Okey, Okey, mati. turunkan gear kepada D. Tak payah tekan apa-apa. Kena tekan brake. Bukan maksud saya ada button ni. Tekan. Kena tekan. Tekan D Tekan D. Tu. D. Okey. Okey. Lepas tak ada kereta kan? Lepas brake sikit je. Sikit. Bagi rasa gerok kereta. Pakai brake. Tekan auto hold. Ada warna hijau, tengok. Ada hold kan dia tulis tu. Lepaskan pedal minyak. Brake. Lepas. Okey. Ini fungsi auto hold. Yang mana fungsi, jangan tekan apa-apa. Fungsi auto hold ni sesuai guna di kawasan traffic light, nak masuk mall, tol. So boleh guna sekejap. So sekarang ni akan ikut arahan saya. Tekan minyak. Dia akan bertukar warna putih. Ambil fokus. Tekan minyak Sikit je. Dia akan bertukar terus. Bagi bergerak kereta. Okey. Brake. Itu fungsi dia. Jelas Faham. Tapi kalau akak tak biasa guna, jangan guna. Macam mana nak cancelkan dia punya auto hold tu, akak tekan brake, tekan button. Tekan brake. Dia hilang. Okey, akak tekan reverse. Okey. Ada reverse sikit kak? Reverse akak ni, tukar reverse. Confuse sebab dia macam tekan ni lah. Betul. Tengok, bila akak tekan reverse, dia terkeluar suruh macam ni. Nampak terus kiri, kanan, belakang. Makin dekat dengan objek, makin ni. And tarik handbrake. Merah tak? Okey dah. Settle. Habis bahagian ni. Okey, bawah kaki cik Sebian. Ada satu laci. Okey. Yang mana laci tu hanya 2 kilo sahaja. Tak boleh lebih pada 2 kilo. Dia tak kasut lah. Laptop dia. Kasut dia lah. Bukan kasut saya. Kasut dia lah. Lepas tu dalam dashboard kita buka. Tu. Dashboard. Jangan tunggu ni. Saya nak ambil buku belakang. Ini kita buka. Lock. Auto. Dia child lock. Apa tu? Dia child lock. Adik. Apa tu? Dia child lock. Okey. Dia saya tu child lock. Korang dah nampak penerangan daripada Cik Wan tadi. So untuk dapatkan nombor dia ada di link bawah Boleh cuba nasib. Tapi dia punya branch di Kelantan lah. Apa-apa korang boleh WhatsApp dia di nombor yang tertera. Okay, kita tengok lagi penerangan dia. Ini saya cakap kat awak tu. Tak nak dengar. Dia tak dengar. Okay lah. Sekali lagi.
kena auto. Dia kena air. Dia punya sensor terkena air. Dapat test. Ni dah settle kan? Tak ada apa boleh cabut Dia settle boleh cabut lah. Satu lagi Cik Wan tak tunjuk. Aircon belakang. Belum sampai. Dia berdepan dulu. Sofian ada pisau gunting. Tak ada lah. Kita nak buka dulu dikit. Sebab saya punya Tembak kan? Ini kulit ni. dia ada plastik tu, plastik. Tangan dagu. Stay mana nanti? Sini KL lah ke? Tahu kawan nak booking hotel dekat Raya Culang. Kita minta. Dia minta. Raya Culang dekat dengan pavilion. Nasib baik bukan dekat Gelang. Belanja Okey. Abang masuk bang. Tengok pasal dia. Tanya dia. Saya tengok tu. Dia nak tengok dulu. Tengok dulu. Masuknya belah mana? Okey macam ni. Slow. Mungkin hujan ni. Okey. Ada phone tak? Salah satu phone. Ada. Tapi kegunaan salah satu sahaja. Download aplikasi. Dia Vidure. VIIDURE. Install atas. Kejap dia ada topologi. Vidure. Saya selalukan. Boleh try yang lain dulu. Boleh try yang lain dulu. Saya tengok sikit lah kalau ke belakang. Saya terlepas dulu. Okey, saya cerita pasal ni dulu lah. Ni format yes Janji lagi bagi install ni dulu. Okay, untuk series ini akan kena download aplikasi juga. Tapi kejap lagi lah. Okay, open. Okay, open. Agree. Abang tekan yes. Tekan bukan ada button je. Button yes. Oh tu, kena naik macam ni. Tu abang tekan yang petok. Ni. Yes. Okay. Okay ni. Okay. Add camera. Okay. Next. Okay. Hello. Connect Wi-Fi. Kita connect Wi-Fi. On Wi-Fi. Tu password 12345678. 1, 2, 3. Continue. Bawah. Okay ni. Okey, pergi dekat ni atas tu. Yang mana? Ni. Okey, abang, dia punya lens tu ada plastik. Agak tunjuk kat abang. Oh ni sebab dia kabur. Okey. Ada plastik. Abang buka abang, plastik tu dekat dia punya lens. Belakang pun sama. Okey. Nanti abang buka yang belakang. Okey, belakang. Kalau buka dia cerah. Dia tengok dia bergerak kan. Okey, akak tekan connect file. Camera file. Bila tekan camera file, tak silap saya. Okey. Bila dia keluar macam ni, yang tu sama. Ini auto Auto. Mana kita tak payah nak setting apa-apa lah. Tak payah. Maksudnya
kita bawa tu dia terus ada. Tu ada. Dan kalau nak tengok lampas pun terus sini je. Dia kena on lah sebelum gerak. Maksudnya sebelum gerak buka ni, dia tengok apps. Kita sentiasa on kat phone pula. Ya. Oh, mana ni? Okey, settle Kita tekan sini. Okey. Okey. Settle. Habis yang tu. Satu lagi Kak, aplikasi. Aplikasi download satu lagi. Oh, Aplikasi baru. Ini download Mitsubishi Connect My. MITSU Mitsubishi Connect. Tu atas tu satu. Tu ada dah. Ni. Ini untuk servis kan? Ini untuk servis. For instance. Ini untuk servis. Untuk booking servis. Tapi kalau rasa susah apa? Tapi kalau rasa Allah, rasa dah boleh connect kot. Nah ini atas nama Abang Sufian. Tapi ni tekan sign up. Nanti buat kat rumah. Oh, Tunggu okey. tunggu sign up dulu. Nanti buat kat rumah. Okay, yang mana my set up tu untuk booking servis. Kalau dekat ni kat mana? Dekat Ampang. Ampang lah, di Ampang ni. Okay. Kalau akak rasa susah guna aplikasi tu, akak boleh buka tulis Mitsubishi Ampang. Nanti dah ada nombor phone untuk booking servis. Okey. Yang mana seri pertama 1000 km atas satu bulan. Akak tengok sebelah kanan atas, cermin atas. Ni. 1000 km atau 30 hari bulan 5 2026. Yang mana datang dulu. Tapi kita punya mileage dah 400 lebih. Saya rasa akan datang mileage dulu. Servis pertama dia tak ada dalam ni, dia tak ada dalam table ni. Jadi servis pertama tu dalam RM50. Okey. Lepas tu servis yang kedua sini 10,000 atau 6 bulan dia akan tukar stiker yang baru. Dalam ni 300. Yang ni 300. Yang ni 300. 40,000 atau 6 bulan major service. Anggaran kos dalam 1,000 lah. 1,000. Akan jangan risau, setiap kali akak pergi servis dia akan keluar A4 macam ni. Yang list apa yang ditukar dan berapa harga. Jadi akak kena sign lah dekat Contoh tu. yang ni kalau sampai 900 950 lah. Boleh. Lepas tu kita nak bergerak dah boleh dah kan. Boleh booking. Takut berlebih kan. Lebih Betul. kan dia ni Sebelum masuk 1,000 lagi molek. Lagi elok. Maknanya 920 akak dah boleh booking dah untuk servis 1,000 tu. Macam tu masuk 10,000 kan. Maksudnya kalau buat dalam ni, pakai dalam ni je lah. Dalam tu lah. Kita terus pergi je lah. Terus pergi je. Cuma akak dekat aplikasi tu akak boleh set tarikh bila, masa bila, pagi ke petang. Semua dalam aplikasi tu. Tapi kalau rasa sekarang, buka je nombor 1. Yang ni kosong. Ni 1, 2, 3, 4. 4 kali maksimum. Okey. Okay. Jadi nasihat saya, Kita start je, terus pasang. kalau tak nak off, buka je nombor 1. Ada orang buka je nombor 1. Contohnya kalau akak tutup, dia akan selama 3 minggu, minggu 4 buka kan. Automatik bawa busuk. Oh dia bawa hapok ah. Lepas tu tadi ini boleh charge telefon, ada USB, ada Type-C lah. Okay. Ini sentiasa on. Atas kiri kanan pun boleh dah lah. Okay. Satu lah tu Satu je. Dah, abang dah tutup. Dah dari sini. Dah, abang keluar. Saya nak jatuhkan, kita buat sama-sama. Oh okey. Boleh? Boleh. Ya? Ini cara betul. Selepas orang masuk atas ni, duduk atas ni, turun dia angkat kaki, abang ikut saya. Oh, tekan. Ada satu besi bawah ni. Ke depan. Bawah ni keluar.
okey. Clear. Lepas tu yang ni sebelah sisi ni betul macam ni. Plastik Lepas tu yang ni ada kasih tahu ni saya Amret. 16. Okey, abang jangan buat yang ni. Contoh kalau abang tendang. Oh, jangan. Oh, dia tendang. Sebab apa? Dia punya kepayung rapat dengan lantai. Jadi abang letak. Jom, sama-sama. belakangkan balik. Ke depan. Barangnya lah. Oh, okey, faham. Dia kena dua terus. Semua ni terus angkat. Jelas kan? Okey. Ini buka chain lock, ini tutup chain lock. Maknanya pintu bahagian dalam tak boleh buka. Ini buka pintu luar. Depan luar boleh. Luar je boleh. Dia anak dah besar lah. Yalah. Sebab memang pernah ada tapi tak pernah guna pun. Ini ada gifas sikit. Tutup di depan. Dan ini tembak. Betul sikit. Wah, ini Okey. kiri kanan ada tali. Ni. Okey. Untuk ni posisi 45 darjah, ini 60. Dan ini Oh, dah boleh sandar lagi sandar lagi. 1, 2, 3, 4 boleh angkat dia punya kepala lah. Okey. Ini normal. Tu. Satu. Ada tali. Kalau nak cermat, Okey. nak cermat, tarik tali ni. Dua-dua tarik kan? Dah. Oh, dia boleh twist tolak. Satu lah. Satu. Dan ini tarik je tali. Tarik tali ni dulu atas. Tolak dia. Kalau nak angkat, tarik tali ni. Buat. Contohlah. Saya stand. Duduk bawah body. Sini tempat buka. Ni saya stand bawah. Oh, tayar spare bawah body Bawah body. Mana alat dia? Jack tu. Toolkit dia. Ni. Oh. Tersembunyi. Belah sana ada apa? Tak ada. Kosong. Ini jack. Kalau nak buka jack ni, Longgarkan dulu. Longgarkan. Clear. itu hijab mak luar. Ada tak sepah kan? Betul. Tekan. Itu semua. Okey. Lepas tu contoh lah nak travel jauh. Boleh buka benda ni. Buka skru kanan, buka skru kiri, angkat satu kecil. Betul ni, simpan dalam rumah. Okey. Ni ori dalam. Oh, ori dah. Ni macam bucket lah kira. Pakai. Oh, okey. Dalam besar. Kalau buat ni, dia akan nampak tu body. Betul. Dia tak ada lapik lah. Nanti abang beli yang lapik tu, ataupun buat sendiri. Saya buat sendiri. Tapi apa tu? Kalau buka ni kan, buka body ni, dia akan nampak besi kereta. Iyalah. Kaki apa semua tu. Ini kot sampai habis bayar macam ni ya. Anak seorang je. Yang tu Azhar kat atas tu punya tadi tu, yang sebelah kemah tadi tu Azhar kita orang. Ini selesai. Selesai. Okey. Dia punya waranti ni berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Kalau mau jalan kita. Ya, merah sangat. Jangan. 5
Bang, buka enjin je bang. Untuk enjin angkat ada satu di sini. Di sini. Tapi dia agak isi sampai penuh tak apa. Sampai penuh bunyi lipat. Nanti dia tendang balik Ya. Dipstick dia mana? Oh tu minyak hitam punya. Minyak gearbox. Ini minyak brake. Minyak gearbox. Biasa kat bawah biasa. Bawah. Okey, dekat dalam banyak-banyak ni warranty pada ni cepat habis. Dia punya warranty 20,000 kilometer atas 1 tahun. Yang mana datang dulu. Contoh, kalau akak tak buat langsung kita tak jalan tu, dia punya ni berapa lama? Dalam 10 tahun atau 20,000. Yang mana datang dulu. Akak boleh bagi sedikit kita yang baru. Itu opsi nombor 1 kalau ada warranty. Opsi yang kedua, kalau tak kata warranty bateri, beli yang baru. Jangan beli power 34. Beli power 54. Power saya sama. Power 54 lah, power 54. Lebih terus kalau salah. Expander ni isu bateri dia. Standby je. Kalau kereta tak buat langsung. Kalau macam kita nak buat kabin unit kan, buat kali boleh. Kalau tak boleh sudah kita langsung. Dah? Okay. Sampai sini. Ini dah. Dia reach 13 kan. Ini memang ada dulu. Okey, selesai sudah sesi penerangan kita daripada Cik Wan, daripada Kota Baru. Jauh mai tu. Okey. Nombor dia ada tertera di bawah. Aku sediakan link. Jadi supaya yang berminat dengan expander, bolehlah berhubung dengan dia. Okey. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng.